Malik, kau ada tempat tak nak travel? Jom. Dekat mana ni Malik? Inilah tempatnya. Pasar Lilamtai. Ada Aris nak kat sini? Lah. Oh, so kau tahulah juga pasal tempat ni Aris. Aku buat research pasal tempat ni. Diorang kata tempat ni moden tapi masih jadi warisan di KL. Oh, so cuba kau cerita kau backstory tu. So, pasar Lilamtai ni pada masa awal 90-an dah nak kena tutup oleh pegawai bandar atas faktor kotor dan rancangan pembangunan semula meletakkan peniaga kehilangan mata pencarian. Masyarakat kat sini dulu minta bantuan ahli parlimen di sini iaitu Lilamtai semasa itu yang berunding dengan pegawai bandar untuk memastikan kedai dekat sini dioperasikan dengan lebih baik dan bersih. Sebagai tanda perhargaan masyarakat di sini kepada beliau, mereka menamakan semula tempat ini sebagai Pasar Lilamtai. Wah, tempat ni dah lama tapi masih nampak terjaga dan cantik. Mestilah meh. Tempat ni telah pun dibaik pulih. Laluan berjalan kaki ni telah pun menjadi bersih dan kedai-kedainya telah diwaswai. Walau bagaimanapun, kesibukan pagi yang sama dan orang yang dikenali mengekalkan jiwa pasar ini. Dengan menggabungkan budaya, cita rasa dan bahasa, Pasar Lilamtai ini mencerminkan identiti pelbagai bangsa dan budaya di Malaysia. Sekarang, setelah diubah suai, pasar ini berkembang maju sebagai komuniti, mercu tanda dan tarikan untuk pengunjung yang mencari pengalaman tempatan yang asli. Apa kau rasa buatkan tempat ni tunjukkan budaya Malaysia sebagai tempat pelancongan yang mampan? Aku tengok Pasar Lilamtai ni ada potensi untuk berkembang sebagai model pelancongan mampan. Dengan mengekalkan peniaga tradisionalnya, menyokong mata pencarian tempatan dan mengekalkan kebersihan dan kemudahan yang lebih baik, pasaran boleh terus mengimbangi warisan dengan standard yang moden. Semasa pelawat mencari pengalaman budaya yang lebih tulen, ia bersedia untuk mewakili tradisi hidup Malaysia bukan sebagai tarikan berperingkat tetapi sebagai ruang komuniti yang berkembang maju di mana pelancongan menyokong bukannya menggantikan kehidupan tempatan. So Mi, macam tu bang aku bawa kau ni. Aku rasa tempat yang kau bawa aku ni kan memang cantik dan aku rasa memang boleh tarik perhatian pelancong daripada negara-negara luar.